Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita ada sebiji Mercedes-Benz A35, tapi yang ni yang bontot pendeknya. Dia datang enjin 2.0 turbo lah, dengan gearbox DCT 7 speed. Horsepower lebih kurang 302 horsepower. Original kilang dia, tapi crank horsepower lah. Dan dia punya torque dalam 400 Nm. So kereta ni masih lagi standard. Yang ni okey sikit lah, tak ada nak buat cut-cut macam GR dengan FL5 tu kan. Datang nak tekan-tekan, cuma beza dia power dengan tak power lah. Asalnya dah power, kemudian lebih power, yang tu yang penting. So macam biasa, problem dia nak datang remap lah. Remap stage 1, semua benda standard. Exhaust pun masih lagi senyap. Tengok, aku try rem lah, macam tak ada bunyi lah. 100% stock. Tak ada apa-apa yang ditukar di bahagian engine dan exhaust lah. So AMG A35 ni potential untuk bila kita remap ni kenaikan horsepower memang ketara jugalah. Kita akan rasa beza lah dari segi horsepower dengan torque pickup kan. So A35 ni dia lebih kurang lah dengan A45 dia, sebab dia datang 4 wheel juga. Lepas tu dia punya meter ni senang lah. Zaman sekarang ni macam FL5 pun macam Merc ni kan, kita tak payah nak beli dah meter-meter boost. Kat sini dah tunjuk dah boost berapa apa semua kan, banyak. Macam ni pun kita boleh tengok horsepower berapa, tapi dalam kilowatt lah. Kilowatt ni memang dia akan nampak rendah. Contoh 200 kilowatt samaan dengan 270 horsepower, dia tak sama. So kat sini engine torque dia tunjuk kan, transmission oil temp, engine oil temp. So aku try rembat sikit nak tengok. Tak tahulah ada bunyi ke tak kan. Macam tu lah bunyi dah, sebab engine masih standard lah. Jadi kalau apa semua nak remap Mercedes, tak kisah Mercedes model apa, A35 ke, 45 ke, C63 ke, boleh roja kami. Tu pun ada sebiji A200 pun kita layan, tak kisah. Ada 176 ke, 77 ke kan. Sedis, konti apa-apa, boleh roja kami. Walaupun kereta ada 100% standard, tetap boleh remap, tak ada masalah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.